Inisiatif Rumah Kompos Madani berjaya mengurangkan pembaziran sisa makanan. Antara paparan berita langsung dari Melaka. Perinciannya bersama Nurul Sazliana Abdul Rashid. Silakan. Terima kasih, Otto. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Program Rumah Kompos Madani inisiatif bagi mengurangkan sisa makanan yang dibuang dan dihantar ke tapak pelupusan sampah. Program itu kini dilaksana di Pantai Siring Melaka oleh Komuniti Persatuan Nelayan Pantai Siring. Ashikin Abdul Halim ada laporannya. Hampir setahun pelaksanaannya, program yang mendapat peruntukan melalui geran di bawah Program Pendayaan Komuniti Universiti Awam Community at Uni Madani dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM berjaya mengurangkan pembaziran sisa makanan membabitkan permis makanan di sekitar kawasan Pantai Siring. Yang saya dapat kolek setiap hari lebih kurang 50 ke 70 kilo setiap hari. Hasil yang kita dapat setiap hari dalam masa 24 jam, kita akan masukkan sisa makanan 30 kilo dan juga 20 kilo bahan EM. Setelah dia proses selama satu hari, dia akan menjadi baja sekurang-kurangnya 25 kilo. Jadi inilah proses untuk saya masukkan sisa makanan ke dalam mesin kompos yang telah kita awetkan dia sebagai EM lah. Melalui projek ini secara tidak langsung mengurangkan jumlah sisa makanan yang dihantar ke tapak pelupusan sampah. Dia dapat membantu kerajaan dalam menghasilkan sisa-sisa makanan ini daripada dibuang secara terus ke pusat-pusat pelupusan sampah tetapi dilencongkan ke rumah kompos Madani ini supaya boleh diproses menjadikan baja-baja. Antara baja yang dihasilkan menggunakan mesin kompos ni, dan untuk makluman anda, mesin ini beroperasi menggunakan tenaga solar sepenuhnya. Baja organik ini dijual pada harga serendah RM10 sekilogram. Jadi kalau kita ada projek macam ini, mana kita dapat membantu masalah sisa makanan ni. Itu nombor satu. Dan kita dapat sayur yang organik sebab baja ni baja organik. Program ini juga secara tidak langsung memberi pendapatan tambahan kepada komuniti nelayan di kawasan Pantai Siring. Laporan Ashikin Abdul Halim, RTM.